Okay, hari ni aku nak pilih kucing yang paling comel. Okay, kalau kucing berharimau macam ni aku pilih nombor 10 sebab aku seram gila lah. Macam harimau kan. Comelnya kucing ni, dia tak ada leher. Boleh nak jatuh lah. Okay, ni nombor 2 lah, kesian pula tengok. Okay, next. Garangnya saya pilih nombor 9. Awak garang sangat. Comel tapi garang. Sebab bulu dia kot kembang. Oh, yang ni aku tak tahu sebenarnya nama-nama kucing ni. Tapi kucing ni aku rasa kucing mahal. Sebab tengok bulu dia tu daripada yang lain kan, exotic orang kata. So aku pilih tengah-tengah lah, nombor 5 lah kucing ni. Okay, yang alah comel. Kenapa kau lambat sangat keluar? Kata aku pilih nombor 1 tadi. Yang nombor 3 lah. Comel kucing ni. Kucing betina ada ribbon je tu. Kucing ni kan, dia selalu kena reject tau. Kalau ada kucing lalu, kucing cantik lalu, kucing ni lah kena reject. Tak boleh. Sorry kucing. Aku bukan nak judge Ui, comel. Aku bagi nombor 4. Sorry, bergegar. Okay. Kucing ni cantik tau. Bulu dia daripada lain nampak. Dia ada tone warna. Dia macam yang korang buat shading tu. Macam tu lah. Kontur. Kucing pun ada kontur juga. Nombor 6 lah. Allah. Ni abang Sado ni. Aku rasa kucing ni, dia zaman Jepun yang ada letupan bom Hiroshima tu. Yang ni lah yang kena tu. Apa orang panggil tu? Kena tu lah. Efek pada bahan kimia tu. Kucing ni dia bergabung. Kucing dengan manusia. Macam tu apa dia.